Assalamualaikum geng, jumpa lagi di video projek chapter 2 2025 renovate kedai Araftek. So hari ni hari Jumaat, hari keempat kita bermula malam sebab siang hari tadi bakal rumah sebab baru pindah kan. So terpaksalah membahagikan masa umur kedai. Memang tak menantang kan, tak tahu nak petak mana kalau Kelantan kata. So hari ni rasanya malam ni kita nak sambung untuk buat ni besi melintang pula dah. Kita nak buat besi melintang pula. Tak tahulah dah siap kodok malam ni, tapi kita cuba yang terbaik lah. Esok kita dah boleh order cement board untuk pasang. Lepas tu siap kita punya partition, kita akan deco pula. Okay, so guys, let's go. 2 eci, lepas tu 2 kaki, 2 eci pula. Okay, mantap. Now I get booked for a tip for my iPhone 5. Yeah, baby, you hit me up all night. See, lately I've been quite alright. If you with me, better ride or die. Cause girl, you drive me crazy. Love me, then you fuck me like you hate me. Put my ass to sleep, you like a daydream. What doesn't kill me really makes me. Last piece untuk malam ni. Nampak Abdul Salam sedang mengelip. Alright. Never say never, cause these days will get better. I say, wait, about time I gotta upgrade. Niggas preschool, about time you move on upgrade. Up. Where I say you can take the escalator, I will take the staircase. iPhone 5. Baby, you hit me up all night. See, lately I've been quite alright. If you with me, better ride or die. Alright guys, sampai situ saja video kita hari ini. Macam aku tunjuk tadi, dah hampir separuh lah ni. Separuh kita buat ni. Apa dia tiang, bukan tiang lah ni, melintang. Seperti melintang ni. So kita sambung esok pula. Kita kena beli cement board. Cement board kita kena order dulu. Nanti kita pasang dan kiri dan kanan lah. Aku agak-agak